Wah, Nintendo pop-up store. Apa? Tu dia punya parking. Dia tulis Ombak KLCC. Oh, yang bahagian kanan KLCC, ombak belok kiri. Okey. Boleh nampak parking dia baru. So ini dia punya parking rate. Boleh screenshot. Wah, ini parking valet ni. Ini parking terus masuk pintu. Wah, tengok tu. Oi, dia punya bumbung dia. Dah nampak daripada sini. So ni antara kedai yang terawal buka first day, Milk and Barley. Kat situ ada kenangan kopi. Ada galeri Galeri Petronas. Oh, dia dah buka lah. Dah boleh masuk. Tengok. Dah ada, kita boleh tengok dia punya merchandise kat sini. Dia ada topi-topi dia. Tu dia tulis Galeri Petronas. Kat sini macam ada tempat lepak. Ni boleh duduk sini dengan ada meja kat sana. Kita boleh buat aktiviti. Oh, boleh letak apa kita punya seni lah kat sini. Boleh apa? Melukis? Wow, dapat brush. Go, create art. Yeah. Oh, dia punya brush tu bentuk macam bunga. Buat logo apa ni? Buat logo. Wow. Tu dia Oriental Kopi. Wah, tengok. Ui, dia punya pattern dia. Teringat macam lalapot Ada style lalapot tak? Wah, tu kita ada Zeus Coffee, Signature Coffee. Lepas tu Subway. Wah, Nintendo pop-up store. Apa? Okay, sekarang kita kat tingkat 5. Boleh tengok terus ke tingkat bawah sekali tu. Wow. Lepas tu dari tingkat 5 ni, dia ada pintu untuk kita pergi bahagian rooftop. Yang ni yang best. Ini dia punya outdoor, tingkat 5. So macam boleh lepak-lepak kat sini lah. Ni memang cantik jugalah. Wah, dia macam dekat sini boleh tengok semua bangunan dekat keliling KL ni. Ui, ramai gila orang datang first day.